Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dennis Zuhaili daripada Seksyen J1. Hari ini saya ingin memberitahu tentang sukan woodball. Okey, sukan woodball yang saya ingin beritahu ini, yang pertama di tangan saya ini adalah batang kayu woodball. Batang kayu woodball ini dibahagikan dengan pemegang, badan dan kepala. So kayu woodball ini kita panggil mallet. Mallet ni ada 3 saiz. Saiz pertama S, M dan L. Yang saya pegang ini M. Maksudnya macam kita nampak ni macam bentuk botol. Ni kita panggil head mallet. Head mallet ada dua tempat memukul. Yang pertama di sini. Di sini kita pukul jarak dekat, bila dekat dengan gig sahaja. Dan sini jarak jauh. Jarak jauh dia ada getah dia untuk kedapkan mampat untuk memukul. Seterusnya saya akan bergerak kepada bola woodball. Bola woodball ni berbeza-beza dia punya berat. Berat dia akan berbeza-beza sebab berbeza-beza. Okey. Seterusnya kita akan bergerak kepada gate woodball. Gate woodball ni ada 2 jenis. Yang dulu orang pakai kayu, sekarang dia besi. Seperti ni kayu, macam ni kayu. Bunyi dia pun bunyi kayu. Lepas tu gate ni function dia, bila bola masuk dalam ni, kiranya kita dah 1 gol. Lepas tu woodball, macam mana kira skor dia, siapa pukul paling sikit, kiranya dia lah yang menang. Okey, itu saja daripada saya, Dennis Zuhaili.